Tak seramai 70,000 pejabat awam terpaksa meminjam semata-mata untuk meraihkan Hari Raya untuk tahun ini. Tetapi apa yang membimbangkan, loan peribadi bukan seperti loan perumahan atau loan kereta, di mana kalau kita mengambil loan perumahan, at least kita ada aset sebalik loan tersebut. Atau apabila kita ambil loan kereta, kita at least ada kereta di sebalik loan tersebut. Tetapi loan peribadi tiada aset di sebaliknya. Dan secara teorinya, antara sebab seseorang mengambil loan peribadi adalah apabila perbelanjaan lebih daripada pendapatan bulanan. Dan pasal itu mereka terpaksa mengambil loan peribadi untuk mungkin perbelanjaan hari raya atau untuk mungkin perbelanjaan kos sara hidup. Dan kalau ini berlarutan di mana perbelanjaan lebih daripada pendapatan, apa yang akan terjadi adalah kebarangkalian individu tersebut untuk muflis atau bankrupt agak tinggi. Malah antara tahun 2020 hingga 2024, 49% yang bankrupt terdiri daripada peminjam yang ambil loan peribadi. Dan sejujurnya, kalau kita terpaksa mengambil pinjaman semata-mata untuk menyiarakan kos sara hidup kita, ini adalah perangkap di mana kita terpaksa bekerja selagi kita tak boleh bayar loan tersebut. Sejujurnya, dengan kenaikan semua barang baru-baru ini, meminjam seolah-olah satu-satunya jalan penyelesaian. Dan saya benar-benar faham perasaan itu. Namun saya yakin kalau kita ada ilmu untuk menguruskan wang dengan lebih bijak, dengan perancangan yang teliti dan disiplin, saya yakin kamu boleh mengelakkan daripada terjerumus dalam masalah kewangan. Dan jika kamu ingin belajar sedikit tentang bagaimana nak uruskan wang anda, boleh klik di yellow bag di bawah.